Okay. Alright. So hari ni kita akan sambung with our lesson. So basically last week in the previous class we masuk kepada 1.2 iaitu index. So kita belajarlah berkaitan dengan apa itu index and apa itu rules of indices. So this one is very very important. So like I said before in the previous class, by this week you should be able to have your lecture note. Okay, so and we learn how to simplify indices. Okay, we did some example and then we learn on how to solving equation. So solving equation is the we call as targeted question for exam because most of our marks adalah dekat sini. So because it will involve simplifying and then solving the equation. Alright, and then we did some example. I think example 1, A, B, and C. So today we will continue a little bit 1.2 on how to solve equation. Okay. So we go to the example number 2. So dia bagi satu equation. So solving is you need to find the value of x. Alright. So macam mana kita nak cari nilai x untuk soalan A? Okay. So first sekali bila dapat soalan index, benda pertama sekali biasanya kita akan tengok dia punya base. So base tu okay, first sekali kita akan samakan base. So ni dia punya tips lah. Okay. Apa maksud base? So kalau untuk index kita punya base adalah untuk soalan ni 5 lah. Okay. So dalam kes ni kalau kita tengok kita punya base dia sama. Maksudnya dia punya number dia dah sama. So kalau number sama tak perlulah untuk kita tukar dia punya base. Contoh macam soalan ni ada ke? Soalan. Macam soalan A kan. So dia punya base dia tak sama. So yang ni 5, yang ni 125. So that's why kita tukarkan kepada 5 lah sebab kita nak samakan dia punya base. So yang ni pun sama, asalnya adalah 49. So sini 7. So kita akan tukar 49 ni kepada 7. So dia punya tips dia adalah kita cuba untuk samakan dia punya base. Alright. So dalam kes ni kita memang dah samalah iaitu 5 dengan 5. So tak perlu nak tukar dia punya base. Okay. And then yang kedua, bila dah samakan base barulah kita akan cuba untuk simplify. Alright. So simplify tu apa? Simplify tu kita permudahkan dia lah. Okay. Alright. So macam mana kita nak permudahkan untuk soalan A? Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita ada 5 kuasa 2x tambah 1. So yang ni kita dah belajar hari tu. Kalau kita ada tambah dekat sini, dia akan jadi 5 kuasa 2x darabkan dengan 5 kuasa 1. Okay. Persamaan dengan 6 darab 5 kuasa x tolak dengan 1. Okay. So lepas dah dapat macam ni, biasanya kita akan keluarkan dia punya x. Kita keluarkan 2. Dia akan jadi 5 kuasa x kuasa 2.
And then kita akan pindahkan yang sebelah kanan ni pergi ke sebelah kiri. So dia akan jadi tolak darabkan dengan 5 kuasa X tolak dengan 1 bersamaan dengan kosong. Okay. So kalau nampak dekat sini, apa yang saya buat adalah kita tukarkan X tu pergi dalam and 2 tu kita bawa keluar. So dia adalah equivalent lah sebenarnya. Okay. Contohnya kita ada 5 kuasa 2X kan. So dia akan bersamaan dengan 5 kuasa X kuasa dengan 2. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab untuk soalan ni kita perlukan let. Okay, kita perlukan let 5 kuasa X bersamaan dengan Y. Sebab kalau kita tak let, kita tak boleh nak selesaikan ni. Sebab dia punya equation ni terlalu kompleks lah. Okay, so kita letkan 5 kuasa X dengan Y. So kita akan dapat 5 kuasa Y. So yang ni kan X dia dalam bracket kan. Tapi dekat bawah bracket ni ada 2. So dia akan jadi 5 kuasa 2. And then tolak dengan 6. So ni 5 kuasa X adalah bersamaan dengan Y. Tolak dengan 1 bersamaan dengan kosong. So bila dia dah let macam ni, barulah kita akan mudah untuk kita selesaikan. So yang ini pun kita dah buat dalam kelas. Apabila kita ada persamaan kuasa 2, apa yang kita akan buat? Kita akan factorize. So make sure you know how to factorize lah using calculator. So bila tekan calculator, ia akan dapat 5Y tolak 1 dengan Y tolak 1 bersamaan dengan kosong. So dalam kes ni kita ada dua jawapan, iaitu Y bersamaan dengan 1/5 and then Y bersamaan dengan 1. Okay, tapi ni bukan jawapan dia sebab kita nak cari X. Kita bukan nak cari Y. So kita ganti balik. Okay, Y kita kan bersamaan dengan 5 kuasa X. So kita gantikan balik. Dia akan jadi 5 kuasa X bersamaan dengan 1/5. And then 5 kuasa X bersamaan dengan 1. Okay, so ramailah most ada student yang dia akan stop dekat sini sebab dia ingatkan ini jawapan dia, which is bukanlah. Okay, jawapan dia adalah X. Kita nak cari nilai X, bukan nak cari nilai Y. Okay, daripada sini kita akan carilah. So kita akan tukarkan dia jadi 5 kuasa negatif 1. So by comparison kita boleh kata X bersamaan dengan negatif 1. And then 5 kuasa X bersamaan kosong sebenarnya adalah bersamaan dengan 5 kuasa kosong. Okay, so by comparison kita boleh kata X bersamaan dengan kosong. So jawapan dia adalah, so biasanya kita akan tulis sebagai solution set. X adalah bersamaan dengan negatif 1 dengan kosong. Alright. So dalam kes ni dia boleh, biasanya kita ada dua jawapan lah sebab dia melibatkan kuasa 2. Okay, so remember kalau kuasa 2 biasanya kita ada dua jawapan. Kalau kuasa 1 kita akan ada satu jawapan sahaja. Alright. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan B. So soalan B soalan B alright. Untuk soalan B kita ada 3 darabkan dengan 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 2X tambah 1. So yang ini pun I think dia lebih kurang sama je dengan soalan tadi, di mana kita akan tukarkan 2 kuasa X ni kepada 2 kuasa X darabkan dengan 1. Okay, so this one is very important. Tolong fahamkan betul-betul. Alright. Okay, and then lepas dah tukar jadi macam ni, barulah kita boleh letkan 2 kuasa X bersamaan dengan Y. So dalam kes ni kita akan dapat 3Y tolak dengan 2 bersamaan dengan 2Y. Okay, so dia tak ada kuasa 2 lah sebab dekat X ni dia X je, dia tak ada 2X. So that's why dia akan jadi 2 kuasa X sahaja. So sebab tu kita punya Y ada Y sahajalah. So yang ni lebih mudah sebab dia tak ada kuasa 2. So dia akan jadi 3 tolak 2 bersamaan dengan 2. So 3 tolak 2 bersamaan dengan 1. So dah akan dapatlah Y bersamaan dengan 2. Tapi ni bukan jawapan dia. Kita nak cari dia punya X. So 2 kuasa X adalah bersamaan dengan 2. So dalam kes ni kalau kita tengok kita punya X adalah bersamaan dengan 1. So by comparison kita
kita akan dapatlah X adalah bersamaan dengan 1. Okay. Okay, so dia lebih kurang sama, cuma yang ni dia punya Y dia adalah kuasa 1. So lebih mudahlah untuk kita cari dia punya nilai Y. Okay, kita pergi kepada soalan yang C. Soalan yang ni pun sama juga. First kali kita tengok dia punya base. So dalam kes ni dia punya base dah sama. So tak perlu nak tukar dia punya base. Cumanya kita punya 2 ni dia kuasa negatif X. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh positifkan dia. Okay, so dia akan jadi apa? 1/2 kuasa X. Okay, so kita dah belajar kan indices kan. Kalau dia punya kuasa negatif, untuk positifkan dia kita boleh bawa turun. Alright. Okay, and then lepas dah sama, barulah kita boleh letkan 2 kuasa X bersamaan dengan Y. Okay, so gantikan Y bertambah 8 darab 1/Y bersamaan dengan 9. Okay, alright. So apabila Y dekat bawah ni, biasanya kita akan darabkan dengan Y. Sebab kalau dia dekat bawah, kita tak boleh nak selesaikan dia. Okay, so apabila kita darabkan Y, semua ni kena darabkan dengan Y. Bukan yang ini sahaja. Okay, bukan yang ni sahajalah. Semua kena darabkan dengan Y. So maksudnya, you kena darab Y darab Y, Y darab 8, Y darab 9. So kita akan dapat Y squared tambah dengan 8 bersamaan dengan 9Y. And then kita akan dapat satu persamaan kuasa 2. So yang ni pun kita dah buat dah dalam kelas. Macam mana kita nak selesaikan persamaan kuasa 2. So dia akan jadi so equal to 0. Okay, and then you tekanlah kalkulator. Okay, boleh tak seorang tekankan kalkulator bagi tahu dia punya jawapan dia berapa? Cepat. Siapa-siapa je. Kalau tak saya panggil nama. Cak berapa? Y tolak 8. Y tolak 1. Betul ke? 1 negatif. Betul lah, yang lain betul. 1 negatif 9. So equation dia bukan Y kuasa 2 tolak 9Y tambah 8 kah? Sebab kan 8 di kiri sudah. Okay, so baru dapat kan. Okay, 8 dengan 1. So kita akan dapatlah Y tolak 1 dengan Y tolak 8. Alright. So kita akan dapat dua jawapan lah. So Y bersamaan dengan 1 dengan Y bersamaan dengan 8. Tapi kita bukan nak Y, kita nak X. So gantikan 2 kuasa X sama dengan 1 and 2 kuasa X bersamaan dengan 8. So yang ini macam tadi juga. Okay, saya sambung kat sini. Okay, apabila kita ada 1, so dia sebenarnya adalah 2 kuasa 0. So apa-apa number pun bila kita kuasa kosong dia akan jadi 1. So kita boleh kata X adalah bersamaan dengan kosong. And then untuk 2 kuasa X sama dengan 8, so
So 8 kita boleh kata 2 kuasa 3. So X adalah bersamaan dengan 3. So kita boleh kata jawapan adalah X bersamaan dengan 0 and then X bersamaan dengan 3. Okay. So kalau you tengok, ya ibu nampaklah dia punya pattern dia. Soalan-soalan macam ni dia memang dalam exam you akan jumpa soalan yang lebih kurang sama macam ni je. Okay. So that's why you kena fahamkan lah setiap step yang kita buat tu. Alright, kita go to the, I think this is the last question. Soalan D. 4 kuasa X tambah 1 tolak 5 kuasa 2X tambah 1. So macam saya cakap tadi, the first sekali kita kena samakan dia punya base. Okay. So dalam kes ni, dia punya base tak sama lah sebab kita ada 4 and kita ada 2. So kita boleh tukarkan 4 ni kepada 2 kuasa 2. Okay, so saya buat step by step lah supaya you faham. Okay, lepas tu barulah kita darab masuk. So, kita akan dapat 2 kuasa 2X tambah dengan 1 tolak 5 darab 2 kuasa X tambah dengan 1 is equal to 0. So dia akan dapat balik macam soalan tadi. Okay, di mana ini adalah bersamaan dengan 2 kuasa 2X darabkan dengan 2 kuasa 1. And then tolak 5 kuasa 2X tambah 1 bersamaan dengan 0. Alright. So kalau yang ni you masih confused, you boleh tukarlah kepada 2 kuasa X kuasa 2. So 2 ni kita boleh bawa ke depan. Tolak 5 darabkan dengan 2 kuasa X tambah dengan 1 is equal to 0. And then sama macam tadilah, kita akan letkan 2 kuasa X adalah bersamaan dengan Y. So kita akan dapat 2Y squared tolak 5Y tambah dengan 1 is equal to 0. Okay, sekarang cuba cari apa jawapan dia. Sama lah, biasanya you akan end up dengan persamaan kuasa 2. So bila persamaan kuasa 2 ni memang tak ada benda lain lah. Most of the time kita akan gunakan factorization. Kalau salah bagi tahu. 2y squared tolak 5 tambah dengan 1. Oh, okay. Saya salah, sorry ya. Okay, kita darabkan dengan 2. So yang ni pun ramai student akan salah lah. Okay, apa yang saya salah dekat sini, kita nampak 2 ni kita akan darabkan dengan X, darabkan dengan 2 juga. Bukannya darabkan X je. So dia akan jadi 2 kuasa X tambah 2. So dekat sini dia akan jadi 4 lah, dia bukan jadi 2. Okay, dia akan jadi 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 4. And then ini akan jadi 4. Okay, negatif 5. So kita akan dapat tolak 1. Y tolak 1 dengan 4Y tolak 1. Okay. Kalau ada tersilap beritahu. Alright. So kita akan dapatlah Y bersamaan dengan 1 dengan Y bersamaan dengan 1 per 4. So once again kita tak nak Y, kita nak X. So kita akan gantilah 2X sama dengan 1 and then 2 kuasa X bersamaan dengan 1 per 4. So macam biasa apabila kita punya X tu ataupun kita punya indices tu equal to 1. So basically dia adalah bersamaan dengan 2X equal to 2 kuasa kosong. Sebab any number kuasa dengan kosong dia akan jadi 1. So dekat sini X adalah bersamaan dengan kosong. So yang ini adalah 1 per 4 ataupun 2 kuasa negatif 2. Okay. So X adalah bersamaan dengan negatif 2. Alright. Okay. So mungkin adalah yang tak ada yang akan bertanya. Sir, macam mana Sir tahu yang X 1 per 4 ni bersamaan dengan 2 kuasa negatif 2? Okay. So dia kalau you
dia kena hafal lah, maksudnya kalau 2 kuasa 2 4, 2 kuasa 3 8 dan sebagainya. Tetapi okay, ni adalah alternatif alternatif. Katalah you tak hafal benda tu. Maksudnya 3 kuasa 2 pun you tak tahu berapa kan. 3 kuasa 2 ke 3 kuasa 3 pun tak tahu. So alternatif dia adalah kita boleh menggunakan log. Okay. So contoh. Okay, ni alternatif Contohnya kita ada 2 kuasa X bersamaan dengan 1 per 4. So untuk cari X, kita boleh gunakan log. Okay, ataupun ln lah. Okay, katalah kita nak gunakan log. So dia akan jadi log 2 kuasa X bersamaan dengan log 1 per 4. Okay, so X ni kita boleh bawa ke hadapan. Okay, so dia akan jadi X darabkan dengan log 2 bersamaan dengan log 1 per 4. And then sebabkan kita nak cari X, so yang ni kita akan pindahkan ke bawah. So dia akan jadi X bersamaan dengan log 1 per 4 bahagi dengan log 2. Lepas tu kita tekanlah kalkulator. Jadi kalkulator kat sini. Kalkulator. Kita tekan dia ada kalkulator kan. So kita letak log. Okay, log berapa tadi? 1 per 4 bahagi dengan log berapa tadi? 2 log 2. Okay, kita bahagi dengan log 2. So tekanlah equal. Okay, saya akan dapat jawapan dia negatif 2. Nampak kat sini? Kecil ni boleh nampak lah 2, negatif 2. Okay. And then saya dapatlah jawapan dia negatif 2. Alright. So ini adalah alternatif solution lah. Maksudnya kadang-kadang ada pelajar tu dia tak nampak. Ataupun kalau dia nak apply dekat sini pun tak ada masalah. Kita boleh guna log juga. Okay. Sebab contoh macam 2 kuasa X bersamaan dengan 8 ni kan. So dia tak tahu 2 kuasa 3 tu bersamaan dengan 8. So dia boleh guna log lah. Tak ada masalah. Alright. So daripada sini dapatlah jawapan dia adalah kosong dengan negatif 2. Okay. Alright. So itu adalah sedikit example lah berkaitan dengan indices. So most of the question yang akan masuk dalam exam basically adalah solving equation. Soalan solving equation ni lah. So that's why nanti dalam tutorial class akan ada banyak lah cara-cara untuk kita selesaikan dia punya solution. Sebab dia tak ada direct punya question lah, dia boleh tanya apa-apa equation pun. So that's why dia punya tips dia adalah pertama sekali kita samakan base. Dan yang kedua kita simplify and then kita akan let. Okay, yang ketiga kita let y. Okay, so ni antara tips ataupun cara untuk kita selesaikan equation of indices. Okay, sebab dia tak ada direct question, maksudnya banyak equation dia boleh tanya kan. So that's why saya boleh bagi tips je lah. And macam mana nak master benda ni memang kena buat latihan, itu sahaja. Okay. So I think kita dah settle soalan ataupun topik 1.2, kita pergi kepada 1.3. Alright, so 1.3 kita akan belajar berkaitan dengan set. Okay, so ini ada punya learning outcome lah. So explain the meaning of set and its conjugate, express set in simplified form, perfect algebra operation on set. Okay, alright, first sekali kita kena kenal dulu lah apa itu set. So set ni kadang-kadang orang panggil sebagai square root lah. Okay. Tetapi sebenarnya dia adalah dua benda yang berbeza. Okay. Tetapi for the sake of the learning, kita akan panggil sebagai square root ni adalah set. Okay. So ni adalah dia punya simbol. So apa maksud set? Basically dia adalah an expression that one or more irrational roots. Okay, for example, kita ada set 2, set 3 and set 5. Okay, so
apa beza antara square root dengan set sebenarnya? So kalau dia boleh pecahkan kepada, dia boleh simplify lagi, basically biasanya kita akan panggil sebagai square root. Okay, contohnya square root 4. So bersamaan dengan 2. So yang ni biasanya kita panggil sebagai square root lah. Kita tak panggil set root 4. Tapi boleh je panggil set 4, tak ada masalah. Cumanya kalau dia boleh ada nilai ataupun dia punya jawapan tu kita panggil sebagai perfect root, then biasanya kita panggil sebagai square root. Okay, tetapi kalau dia macam set 2 kan, set 2 dia tak ada perfect root. Maksudnya dia tekan kalkulator, dia akan dapat jawapan dia panjang, perpuluhan. Set 3 pun sama, set 5. So itu yang kita panggil sebagai set. Okay, so set ni biasanya kita akan tulis dalam bentuk yang paling simple. Sebagai contoh, kita ada set 18 samaan dengan 3 set 2. Set 48 sama dengan 4 set 3. Nanti kita akan belajar lah macam mana nak tukarkan ni. Tapi rasanya hari tu kita ada belajar sikit lah dalam kelas macam mana kita nak simplify set. Alright, so kita pergi kepada soalan, kita pergi kepada benda pertama sekali, iaitu kita panggil sebagai rules of set. So kalau indices pun kita ada rules, so set pun kita ada dia punya rules. Okay, so rules yang pertama adalah, so yang ni pun saya rasa dalam indices pun kita dah belajar. Apabila kita ada punca kuasa and dia punya kuasa tu adalah n, bila kita tukarkan kepada index, dia akan jadi dekat bawah ni. Okay, sebagai contoh kita ada cube root 2 kan, so dia bersamaan dengan 2 kuasa 1/3. So kalau kuasa 2, kuasa 3 ni very popular lah, so dia akan jadi kuasa 1/2 ataupun kuasa 1/3. Okay, yang kedua adalah, so yang ni pun lebih kurang sama juga, kita dah belajar dalam indices, di mana kalau dia punya square root dengan dia punya power sama, dia akan jadi nombor tersebut. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, kita tengok dekat sini. Apabila kita tukarkan dalam bentuk pecahan, okay, dalam bentuk ni, kan, dia akan jadi 5 kuasa 3/3. Okay, nampak sebab 1 ni sebenarnya dia ambil daripada 2 kuasa 1. Sebab tu dia jadi 1/3. Okay, so yang ni dia akan jadi 5 kuasa 3/3. So 3 bagi 3 kan 1. Dia akan jadi 5 kuasa 1. Sebab tu kita akan dapat balik lah dia punya nombor tersebut. Okay, alright, and then kita ada rules ketiga. Yang ini kita boleh pecahkan dia kepada 2 bahagian apabila operation dia darab. Okay, sebagai contoh kita ada, okay, so asalnya 32x kan, dia boleh jadi punca kuasa 5 32 darab. Okay, titik ni maksudnya darab kuasa x. Okay, so yang ni biasanya apabila kita nak buat simplifying lah. So simplifying kita akan cuba untuk pecahkan dia. Okay, yang keempat pun dia sama. Kalau tadi dia darab, yang ini dia bahagi. So dia akan jadi punca kuasa 27 cube root 27 dengan cube root 8. So cube root 27 berapa? Ke 3 tak? 3 bahagi dengan 2. Alright, and then last kali kalau kita ada 2 kali set ataupun 2 kali punca kuasa, basically kita boleh darabkan dia punya punca kuasa. Contoh macam ni kan, asalnya adalah punca kuasa 4, lepas tu dia punca kuasa 2 lagi 3, so dia bersamaan dengan 8 3. Okay, so ini adalah rules of set yang kita perlu tahu. Alright, okay, so kita masuk kepada benda yang paling penting sekali, problem lagi. Okay, kita buat example lah. So saya rasa dalam mata ada. Okay, so 45 kan. Okay, macam ni kita nak tahu, biasanya kita akan tengok, okay, dia boleh darab apa dengan apa. So dalam kes ni 45 adalah 9 darabkan dengan 5.
So by the properties number 3, kita boleh pecahkan dia kepada 2 bahagian. Alright. So kita akan dapat punca kuasa 9 bersama dengan 3. Punca kuasa 5 tak boleh nak di simplify. So dapatlah jawapan dia 3 set 5. Okay. Ni sama juga. Okay, kita fikirlah P63 apa darab apa. So paling kecil adalah 9 darab 7 bahagi dengan 3. And then pada properties kita boleh darab, kita boleh pecahkan dia. So dia akan jadi punca kuasa 9 bersama dengan 3 set 7 bahagi dengan 3. So ini kita boleh potong lah ataupun kita boleh simplify, kita akan dapat set 7. Okay. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya. Sebab kalau you tak tanya, saya akan assume you faham and then saya akan teruskan lah. Okay, tapi kalau macam ada benda yang any particular question, you tanya je terus. Alright. Okay, so ini yang kita panggil sebagai simplify lah. Sebab tu dalam kelas kita minggu lepas kita ada buat satu soalan yang sama juga. Kita nak simplify set 81. So jawapan dia macam tu lah. Tak boleh guna calculator terus. Kita kena tunjukkan dia. Alright. Next, I think this is the part yang penting untuk set ni. Sebab most of the time pun dia akan tanya berkaitan dengan benda ni. Okay. So apa benda tu? Yang ini kita panggil sebagai rationalizing. Okay. So apa maksud rationalize? Rationalize ni berlaku adalah apabila kita punya set tu berada di bawah. Okay. Contoh macam apa? Satu set 5. Okay. Kita tak nak set ni berada di bawah. Dia mesti berada di atas. So macam mana kita nak bawa dia ke atas? Dia tak boleh sesuka hati lah. So inilah yang kita panggil sebagai rationalizing. So macam mana nak rationalize? Untuk rationalize, kita kena darabkan dengan dia punya conjugate. Okay. So mana yang tak pernah dengar, kita kena darabkan dengan conjugate ataupun itself. So macam mana kita nak darab dengan conjugate? So conjugate tu apa? So conjugate ni adalah kita tukar dia punya sign of set. Okay. Ni kau nampak. Okay, contoh macam ni. Okay, ni oh yang ni. Okay, sekejap. Operation dulu ke? Oh, okay, sorry. Kita kena masuk operation dulu. Okay, kita masuk operation dulu baru kita tengok rationalize. Okay, so yang ni pun sangat-sangat penting. Apabila kita darab, kita kena tahu macam mana kita nak darabkan set. Okay, contoh yang pertama, kalau kita ada set A darabkan dengan set B, dia akan dapat set A darabkan dengan B. So maksudnya kita akan darab dengan dia punya dalam. Okay, contohnya set 2 darab dengan set 3. So dia akan jadi 2 darabkan dengan 3 lah. So dia akan jadi set 6. Which is I am very sure you akan gunakan calculator je selalunya. Okay. Tetapi kenapa kita belajar juga? Sebab kadang-kadang kita nak darabkan X. Contoh, set X darabkan dengan set 2. So yang ni tak boleh guna calculator sebab dia ada X. So that's why kita kena tahu kalau nak darabkan conjugate macam mana. Kalau nombor tak ada masalah. Okay, you boleh tekanlah calculator kan. Tapi kalau dia melibatkan X ataupun melibatkan unknown, so dia akan kena tahulah macam mana nak darabkan set. Alright. Okay, kita tengok example yang kedua, set 3 darabkan dengan set 3. So yang ni pun by the properties, apabila kita darabkan set yang sama, kita akan dapat nombor tu balik. Kenapa?
Okay, contohnya set A darabkan dengan set A, dia akan dapat A balik. Okay, contohnya set 3 darab dengan set 3, kita akan dapat 3 lah basically. Set 5,000 darab dengan set 5,000, dia akan dapat 5,000. Okay, kenapa? Sebab apabila kita darabkan 3 dengan 3, contoh so basically kita akan dapat 3 kuasa 2. So kalau ingat balik, apabila kita punya punca kuasa dengan power dia sama, kita akan dapat nombor dia balik lah. Okay. Tapi senang cerita, kalau kita darabkan set yang sama, kita akan dapat nombor tu semula. Alright, and then bahagi pula. So bahagi pun sama, kalau kita bahagikan dua set, kita boleh bahagikan dia punya nombor sahaja. Contoh set 2 bahagi dengan set 3, dia akan jadi set 2/3. Alright, so once again, kalau nombor dia tak ada masalah, you boleh tekan calculator. Tapi kalau dia melibatkan X, nak tak nak you kena tahu jugalah. Alright, ini kita ada adding and subtracting. So yang ini ramai pelajar lemah. So tengok betul-betul tengok betul-betul and tulis dalam kamu punya nota tu. Jangan tengok je. Apabila kita nak tambah ataupun tolak set, first kali kita kena make sure dia punya set adalah sama. Ini sangat penting. Okay. Sebab kalau dia punya set berbeza, kita tak boleh tambah ataupun tolak. Contoh, set 2 tambah set 3. So ini memang tak boleh tambah sebab set dia berbeza. Okay. So kalau dah sama baru kita boleh tambah. Macam mana nak tambah pula? Okay, kalau kita ada A set B, tambah ataupun tolak C set B, kita akan tambah dia punya perkali ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai coefficient. So kita hanya akan tambah dia punya perkali sahaja ataupun tolak. Okay, so contoh, okay, kalau ni tak nampak you boleh tengok contoh So tolong Salin, nanti dalam kelas you boleh rujuk balik. So kita ada 4 set 5 tambah dengan 3 set 5. So macam saya cakap, kita akan tambah dia punya perkali sahaja. So by right, perkali dia adalah 4 tambah dengan 3. And then set 5 tu dia akan jadi 1 je. Dia senang cerita, bukan senang cerita lah. Dia macam kamu tambahkan 4x tambah 3x. So dapat berapa? 7x kan? Samalah. 4 set 5 tambah 3 set 5, basically kita akan dapat 7 set 5. Tu je. Okay. Tapi ramai pelajar yang dia tak faham lah. Okay. So kalau ditolak, ditolak. Macam 4 tolak 3x kan. So dapatlah x. Alright. So itulah kita tambah ataupun tolak. Okay, yang seterusnya. Double bracket. So yang ni pun selalu lah kita akan buat. Okay. So yang ni pun tolong tengok betul-betul. Salin salin. Kalau yang dapatkan A, you salin. Alright. Apabila kita nak darabkan dua set, ataupun yang ni sebenarnya kita panggil sebagai expand. Okay, kita nak kembangkan dia. Basically apa yang kita akan buat sebenarnya, kita akan darab satu persatu. Okay, so yang ni kan set A tambah set B kuasa 2 kan. Sebenarnya dia adalah set A, set B darabkan dengan set A tambah dengan set B. Lepas tu kalau ingat lagi lah, bila kita nak expand, kita akan buat anak panah. So dia akan dapat benda yang sama. Alright. Dia macam you expand lah, macam kita buat dalam kelas hari tu kan. Tapi kita punya expansion ni melibatkan set. Okay. Tengok betul-betul. Set 2 tambah dengan set 5 kuasa 2. So kalau you tak mahir lagi, you buat je dua-dua. Sebab kalau you dah mahir, kita boleh terus lah dapat macam ni. Tapi kalau you baru first time jumpa set ni, better you buat dalam macam ni lah. Okay, first kali set 2 darabkan dengan set 2. So kita dah belajar lah, apabila darabkan dengan set yang sama, kita akan dapat 2. And then tambah dengan set 2 darabkan set 5. So kita dah belajar tadi, apabila kita darabkan set 2 dengan set 5, kita boleh darabkan dalam dia punya nombor. So dia akan jadi set 10. Tambah dengan
sama juga 5 darab 2. So kita akan dapat 10. So dia punya set dia tak hilang sebab set dia hilang kalau dia nombor yang sama. Kalau nombor yang lain, kita akan darab je dalam dia. Okay. And then tambah set 5 darab set 5 akan jadi 5. So kita akan dapat, so 2 ni kita tambah dengan 5. So dia akan jadi 7. Jadi kita dah belajar lah. Set 10 tambah dengan set 10, dia akan jadi 2 set 10. Ini jawapan dia. Alright. So once again, benda ni dia tak ada masalah kalau you boleh tekan calculator. Tapi dia akan jadi masalah kalau dia X. Okay. So itu akan jadi masalah. So that's why you kena faham kan macam mana nak darabkan set, nak tambahkan set, nak tolakkan set, nak bahagi set. Okay. Okay. So itu adalah operation lah. Kita ada darab, bahagi, tambah tolak, double bracket. And then ni ada benda misconception di mana kalau set A tambah dengan set B, dia tak sama tau dengan set A tambah dengan B. Okay. Sebab tu saya cakap bila kita tambahkan set yang berbeza, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia akan jadi stop dekat situ. So you memang tak boleh nak tambah dekat sini. Kita hanya boleh tambah kalau dia sama set. Okay, yang kedua, yang ini pun adalah sangat-sangat selalu pelajar ni buat. Dia nampak okay, set A tambah set B kuasa 2. Lepas tu dia kata set A kuasa 2 tambah dengan set B kuasa 2. So yang ni pun salah jugalah. Tapi saya bagi example lah supaya nampak. Contoh, dari set 3 tambah X kuasa 2. Okay, so apa yang pelajar yang bijak pandai ni buat? Dia akan buat macam ni. Set 3 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Sebab kan kuasa 2. So letak je lah kuasa 2 kat sini. So ini adalah salah. Tapi saya percaya akan ada juga yang buat. Okay, so take note dekat situ. Tulis. Tak boleh buat apa dia. Sebab kalau you tengok je, memang you akan lupa confirm. Okay, so tulis kat situ besar-besar, tak boleh buat. Set 3 tambah X kuasa 2 bersamaan dengan set 3 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Tak boleh. You kena apply lah benda yang 4 ni. Okay. Alright. Baik, kita teruskan kepada rationalizing. Okay, so tadi kita dah tengok sikit apa itu rationalize. Okay, basically rationalize ni macam saya kata tadi, apabila kita punya set tu berada di bawah. Okay, contoh macam ni, nampak? Ataupun macam ni. Alright, so kita tak nak benda ni. So apa yang kita kena buat, kita kena rationalize. So untuk rationalize, apa yang kita kena buat, dia ada dua lah, sama ada kita darabkan dengan diri sendiri ataupun kita darabkan dengan conjugate. Okay, so bila kita nak darab itself dengan conjugate, okay, apabila kalau dia punya set tu dia single. Macam kamu kan, okay, single, dia akan darabkan dengan diri sendiri. Okay, so contohnya 3 set 5, dia akan darab dengan set 5 bahagi dengan set 5. So dia diri sendiri je lah. Sebab dia dah single, mestilah dia akan dengan diri sendiri. Okay, so itulah kita akan darabkan dengan set 5 bahagi dengan set 5. So lepas dah darab set 5 dengan set 5, dan kita akan darablah 3 darabkan dengan set 5. So dia akan jadi 3 set 5. Set 5 darab dengan set 5, dia akan jadi 5 lah. So kalau you tengok, asalnya benda ni dekat bawah. So jawapan dia end up, dia akan berada di atas. Okay, so ini yang kita panggil sebagai rationalizing. Alright, so macam mana pula kalau dia kena darab conjugate? Bila masa? Okay, bila dia ada partner. Contoh macam ni kan, 2 tolak set 3. Ataupun kalau set dia dekat depan ke, set kat tepi ke, tak kisah. Asalkan dia ada tambah ataupun tolak ataupun dia ada partner, masa tu kita darabkan conjugate. So conjugate ni apa? Conjugate ni adalah apabila kita tukar dia punya sign. Okay, contoh dekat sini 2 tolak set 3 kan. So dia punya conjugate dia adalah 2 tambah set 3. Okay, so dekat sini pun kita akan darab lah.
So sebab tu kita belajar darab dulu. Okay, dia akan jadi 6 darab 2, 12. 6 tambah set 3, 6 set 3 lah. And then yang bawah ni akan jadi 2 darab 2, 4. Dia akan jadi 2 set 3, and then tolak 2 set 3, and then dia akan jadi set 3 kuasa 2. Okay, so yang ni dia skip lah, dia skip operation ni. Okay, dia skip operation ni sebab biasanya you akan dapat kosong dekat dia punya. Nanti kita akan tengok. Okay, tapi apa yang saya nak tunjuk adalah asalnya set ni berada di bawah kan, tapi jawapan dia punya set akan berada di atas. Okay, so itu yang kita panggil sebagai rationalizing. Okay, so yang ni boleh boleh salin ataupun screenshot dulu. I think dia tak ada dalam nota. Okay, so macam tadi kalau dia single kita akan darabkan dengan diri sendiri lah. Tapi kalau kita ada 1 tambah set A, kita akan tukar dia punya sign. Dia akan jadi 1 tambah, dia akan jadi tolak. And then kalau A tolak set B, so kita akan ubah dia punya set. Okay, senang cerita kita akan ubah dia punya sign of set. Tapi macam mana pula kalau dua-dua ada set? Okay, so kalau dua-dua ada set, kita akan ubah di tengah. Okay, and then kalau set dekat depan ni, kita boleh je ubah dia punya set punya sign, tak ada masalah. Tapi kalau nak ubah dia punya depan pun boleh juga. Cuma jangan ubah dua-dua sign. Kita mesti ubah satu sign sahaja. Alright. Okay, kita tengok example sikit. Okay, ada masa lagi. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Without using calculator, simplify. Okay, so yang ni senang lah. Kita dah belajar tadi, 6 tambah set dia akan jadi 6 apa ini. Dia macam saya katalah, kamu anggap je set 7 ni adalah X. 6 tambah X, 6X tambah 2X kan, sama dengan 8X. So dapatlah 8 set 7. And then kalau tolak pun sama. Cumanya macam cakap tadi, apabila dia punya base tak sama, kita tak boleh nak tolak ataupun tambah. Tapi yang ni kita boleh simplify. 27 sama dengan sama dengan 3 set 3. So, dah samakan base, barulah kita boleh tolak. Sedangkan jadi 5 tolak 3, 2. Okay. Okay, yang ni pun kita boleh simplify dulu. So, nak jadi 5 set 3. Okay, macam mana dapat ni? Saya dah ajar lah. So, saya skip lah. Kita akan dapat 4 set 3 tolak 12, 2 set 3 kot. Okay, so kita akan dapat 5, 2 set 3. So, kita simplify lagi. Dia akan jadi dah sama dia punya set, baru kita boleh tambah ataupun tolak. So 5 tambah 8, 13. 13 tolak 10, 3. Okay, so ini adalah tolak ataupun tambah set. Make sure you samakan dia punya base, barulah kita boleh tambah ataupun tolak. Alright. So yang ini rasanya boleh je guna calculator sebenarnya. Okay. Tak apa. I think kita boleh darab je. 3S, 6 darab. Ataupun you tekan calculator yang akan dapat jawapan dia. Sebab darab dia tak ada masalah. Okay, darab tak ada masalah. Dia darab 10. Okay. So kalau you nampak, saya akan darabkan dia punya perkali dengan perkali. Maksudnya you tak boleh darabkan set dengan
dia punya nombor. Okay. So ni bersamaan dengan 280. Okay. So yang ni kalau dia ada bracket, kita darab masuk. So dia akan jadi, so nampak set 3 darabkan dengan 4 set 7. So dia akan jadi 4 set 3 darabkan dengan 7 tolak set 3 darab set 3 akan jadi 3. So dia akan dapat 4 set 21 tolak dengan 3. Okay. So inilah kita darab lah. So darab ni I think should be tak ada isu. Cumanya macam saya cakap tadi, apabila darab, kita akan darabkan perkali dengan perkali, set dengan set. Sebab kalau darab, dia tak kisah set tu sama ataupun tidak. Contohnya 6 dengan 7 kan. So kita boleh darab je set 6 dengan 7 ni. Dia tambah ataupun tolak je yang kita kena sama. Okay. Alright. So rasanya yang ini kita akan sambung next class. So I think that's all for today. Hopefully you got something lah for our lesson. Okay, itu sajalah. Kita akan jumpa dalam kelas. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.